macam nak menenangkan hati kita ni dengan duit yang cukup atau cukup-cukup makan saja, dan apabila kita lihat orang lain yang menipu untuk duit. So orang yang ada 20 jam Rolex, you ingat dia tenang ke? Malam dia boleh tidur ke? Setiap bulan dia kena makan ubat untuk tidur. So dalam Islam, harta should be in your heart or should be in your hands? Dah lah katanya. No, should be in your hands. But senang nak kasih. Bila in your heart, it's stuck to your heart and you cannot let go. Kadang-kadang nampak ada orang kata ujian hidup dia adalah dia tak cukup duit. Tapi untuk orang kaya, ada juga orang kata ujian hidup dia adalah dia banyak sangat duit. That's why bila duit tu, kita tahu konteks duit tu, wealth milik Allah, bukan milik kita. Jangan kita ingat, I punya usaha lah, saya macam ni. Kalau you all cakap macam tu, you macam Fir'aun ya. Sebab dalam Islam, orang yang kaya adalah mereka yang hatinya kaya, bukan wealth. Bapa ni ada kat dalam threads, kita baca-baca. Kalau mak atau ayah kau polis, kau tanya dia, abah, mama ada ambil tak duit yang tak patut? You will see what happen nanti. Because you bekalkan anak, isteri, besarkan mereka dengan duit yang haram, chop dah for neraka. Their daging yang tumbuh tu is already for neraka.